sehingga putih berseri. Check it out guys, hari ini saya nak basuh kasut sport saya yang lama sudah saya tidak pakai. Ini dia keadaan kasut sport saya. Nampak lusuh kan? Sebelum kita mula start membasuh kasut, kita buang dulu debu-debu kotoran yang berada dekat bahagian kasut. Okey, dekat bahagian tapak ini saya nak putihkan. Korang nak tahu tak macam mana kita nak putihkan dekat bahagian ini? Okey, ini adalah sabun badang yang saya guna untuk bersihkan dekat bahagian tapak kasut yang berwarna kuning itu. Korang spray saja dekat bahagian tapak yang berwarna kuning. Okey, apabila sudah korang spray, ayolah kita memberus. Wow, korang lihat. Sekali kita memberus dekat bahagian tapak ini, dia mengeluarkan segala minyak dan juga kotoran yang berada dekat tapak kasut. Kemudian jom kita tengok hasilnya. Wow guys, memang menjadilah sabun badang ini hilang segala kekuningan yang berada dekat bahagian tapak kasut sehingga putih berseri. Okey guys, kalau korang di luar sana yang nak tapak kasut korang putih seperti kasut saya ini, korang boleh check out sabun badang ini di beg ini.